Contoh kita ambil yang puluh-puluh ribu lah. Puluh-puluh ribu tu tak sampai melampau sebenarnya. Duduk atas kepala je. Bola panas. Majoriti rakyat di Malaysia memang bergantung kepada motosikal sebagai penggunaan harian. Jika kita mempunyai motosikal, secara automatik kita sekurang-kurangnya at least kena ada satu helmet. Tapi pernah tak anda terfikir cara kita pilih, cara kita pakai helmet, adakah sudah betul-betul selamat? Kalau sebelum ni, Sembang Tepi Bengkel, kita dah bincangkan tentang detailing bersama Encik Fatah. Dan episod kedua, kita bincangkan tentang kereta recon bersama Abang Mantul. Untuk episod kali ini, kita bawakan satu topik yang lebih dekat dengan semua orang, iaitu helmet. And dengan itu, hari ini kita bawakan Abang Zul daripada Bikers Garage untuk kita kupaskan tentang helmet dari A sampai Z. Abang Zul, sihat? Okey, Alhamdulillah sihat. Boleh Abang Zul perkenalkan diri sikit dekat penonton-penonton Sembang Tepi Bengkel tentang diri Abang sikit? Nama sebenar dia Muhammad Zulkifli bin Gadir, asal daripada Terengganu. Okey, nama glamour dikenali oleh sebagai Zul Oleg. Zul Olin. Zul Oleg. Okey. Dah berkecimpung dalam pemotoran dengan helmet lebih kurang 12 tahun jugalah. Oh, 12 tahun Biker Garage pun daripada 2018. Mana dah 9 tahun kat 10 tahun juga. Oh, lama. Kita nak terus jump kepada soalan pertama. Okey. Pada pendapat abang, pada pengalaman abang sendiri, apa selalunya kesalahan yang biasa, yang common yang orang selalu buat bila pakai helmet? Tak ikut saiz. Tak ikut saiz. Pers memang tak ikut saiz lah. Main pakai je. Kalau ikut saiz ni, kalau tak ikut saiz, dengan bila kita buat laju, tengah kita tengok tu helmet akan pusing ke belakang, ke tepi. Betul. Kita kena ambil ukur juga ketahanan apa semua, saiz, span apa semua. Tapi kat kepala kita ikut ukuran kepala. Okey. Dia ada cutting petak, cutting bulat. Istilah dekat helmet tu ada cutting Europe dengan cutting Asia. So cutting Asia dia akan bulat. Kalau cutting Europe ni, kita ambil contoh Rossi lah, kita ke AGV, dia akan jadi curve. So dia akan masuk balik petak. So banyak yang tak faham sel dia tu. Dia punya sendap dia apabila kita masuk pakai helmet tu, dia punya kesendapan tu tak ada. Tu yang jadi longgar. Ada orang yang bila pakai helmet tu main pakai je, tak ikut saiz. So macam mana kalau sebenarnya kita nak tentukan saiz helmet yang kita pakai tu? Better, keselesaan lagi better datang kedai ambil sizing. Sizing helmet tu untuk kita punya keselesaan bila pakai, tak sakit kepala. Kalau angin ni kita tak boleh nak bezalah. Angin pun kena ada juga walaupun 10% dia punya bising tu. Untuk kita punya safety, daripada orang bagi horn apa semua, kenderaan datang pada belakang kita sedar. Kalau betul-betul kedap bunyi, keselamatan kat kita tak terjamin. Tak terjamin Sebab kita tak tahu apa yang berlaku kiri kanan kita. Dia ada flip up dengan open face. Walaupun flip up tu apabila kita buka flip tu, dia akan terbuka sikit. Okey, apabila kita tutup, dia akan gerikkan kita punya muka ataupun ketat. Lepas tu dia akan bergantung pada kita punya urat kepala ni. Rasa sakit ke tak. Apabila rasa sakit tu, kita akan jangan test sekejap sangat, pakai 1 ataupun 2 minit untuk kita punya rasa kesaksian tu dekat helmet tu. So kalau macam let's say saya datang hari ni, saya nak ukur, macam mana tu cara dia? Okey, kalau nak tahu ukur, kita ada juga lah. Tapi dia kalau nak ukuran ni tak berapa nak sangat dapat perfect sangat. Mana ni just nak tahu saiz. Contoh, kita ada saiz M antara 58 sampai 56 58. Lepas tu saiz L 58 hingga 60. Saiz SL 60 sampai 62. Mana bergantung satu helmet tu ada sel yang berbeza. Sel yang berbeza. Mana saiz, mana setengah tu ada juga sel sama, dia hanya buat saiz ukuran 60 62. Tapi dia punya foam dalam tu dengan span. So macam helmet ni kita tahu macam ada macam-macam brand. So adakah berlainan brand tu, berlainan ukuran dia? Lain. Mana ikut teknologi yang dia orang ambil. Kalau dia orang ambil contoh brand A ni, dia ambil sizing untuk Asia punya teknologi. Mana cutting akan dapat Asia punya saiz lah. Kalau satu tu dia ambil Europe punya teknologi, more dia tu nak buat satu more tu, dia ikut akan jadi beza. Cara kita pakai tu dia akan berbeza. Cara kedap dia macam mana, keselesaan macam mana. Tu apabila kita pakai flip up dengan open face dengan full face beza. Walaupun contoh kita pakai open face saiz M, tapi pergi dekat full face
dia akan pergi set. Oh, lain besar sikit lah. Ha. So macam mana kalau let's say yang tak nak datang kedai nak beli online ni, macam mana dia nak ukur sendiri kat rumah? Isu kalau kat online ni risiko banyak. Dia boleh juga cara pergi kedai orang yang terdekat, kedai yang terdekat, Ukur kan. ukur dulu, ikut betul baru order online. Oh, so tak boleh ambil tip biasa-biasa untuk ukur lah. Tak boleh sebab dia tak dapat. Tu apabila dia bergantung pada span yang kat dalam tu, ketebalan span tu. Ada yang istilah foam dengan span. Foam dengan span. Apa beza dia bang? Ini salah satu kalau ni pakai foam. Foam. Foam mana dia kelembutan tu ada. Dia ada cara spring lah. Spring. Okey, faham. Kalau ni kalau span tu dia mati tu macam kita duduk juga, mana dia tak ada main spring. Spring tu tak ada. Mana span ni mana dia terus kedap. So better lagi foam lah kan? Foam lagi better. Selesa. Mana kalau span ni tak pokas sangat. Oh, okey. So adakah foam harga dia lebih tinggi berbanding span? Tak juga, sama. Keadaan kualiti dalam ni sama je, cuma bergantung design. Okey, faham. Sekarang ni saya tengok ramai lah kawan-kawan saya yang pergi kerja daripada rumah sewa apa semua. Diorang sebelum pakai helmet, diorang pakai earphone yang wireless tu. Adakah benda tu normal ataupun boleh menyumbang kepada risiko keselamatan lah? Sebenarnya sama juga dengan helmet yang kedap bunyi dengan tak ada kedap bunyi. Mana apabila tak ada bunyi, bahaya juga. Apabila dah bersakut paut dengan dengar lagu, mana kita akan lagi lalai sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk ni penting, tapi hanya untuk dengar location, wave, apa semua itu sebenarnya. Tapi apabila dengar lagu ni, kita satu lagi akan jadi konsentrasi ganggu. Kita akan jadi lalai. Leka satu. Suggestion saya tak sesuai sangatlah. Tak sesuai sangat. Tak sesuai sangat. Emergency incoming call itu penting lah. Tapi untuk masa kita ride tu nak layan lagu apa semua tak sesuai sangat. Memang tak sesuai. Saya sendiri pun tak pernah. Bila kelajuan 1.5 tak dengar apa dah. Betul. Tak dengar apa pun. Dengar Nyanyian je. Dah tengok bateri handphone habis. Dekat pasaran sekarang ni kita ada macam-macam standard keselamatan untuk helmet. Ada SIRIM, ada DOT, ada ECE. Boleh tak abang cerita apa sebenarnya beza standard keselamatan ni and untuk pengguna biasa ni apa sebenarnya function dia? Untuk SIRIM ni mana kepiawaan keadaan material yang kita pakai dekat helmet tu. Ikut pada negeri. Pada negara. Jaga contoh kat Malaysia ni SIRIM lah. Okey, mana dengan bukan hanya helmet, semua yang branded pada luar negara nak masuk ke Malaysia ni kena ada approval untuk tester ketahanan, dia punya keselamatan untuk pengguna pakai. Ada tak ada yang tu, ada juga tapi setengah negara yang datang tu dah ada SIRIM dia orang. Tapi itu dah dia panggil ECE, DOT, mana daripada luar negara pengeluar yang asal dah ada. Tapi untuk meyakinkan rakyat Malaysia ni kena ada SIRIM dulu. Mana SIRIM dah tapis apa semua, barulah kita jual kat pengguna. Okey bang, macam saya tengok helmet ni contoh macam MS dia pakai ring. Ada helmet yang pakai clip. Apa beza dua ni dari segi keselamatan? Boleh cerita sikit tak? Dua-dua selamat sebenarnya. Kalau yang Ni ring. oh ni ring. Ni bakar. Tapi dia punya grip Macam tu je lah. macam ni. Untuk bakar. Senang. Mana ni orang ikat kerja senang. Tarik lah. Benda ni dah keluar tapi ada cot SIRIM. Mana purba daripada SIRIM juga lah. Dah lepas lah. Ketahanan. Lepas lah. Mana ketahanan tu dah di-proof. Bila setiap helmet yang nak ada apabila perubahan apa semua kena ada purba pada sini. Mana dia ada masuk kat SIRIM tu ada blok-blok dia. Contoh dia ada scan. Tu apabila nampak kat sini nombor siri. Ni penting nombor siri. Nombor siri helmet ni nombor berapa? Contoh ni helmet ni nombor 1. Nombor 1 SIRIM dia sekian. Tu apabila setengah tu orang cakap ni SIRIM nombor 1. Helmet nombor 2 buat itu. So bang, kalau untuk helmet yang pakai ring pula macam mana bang? Helmet ni kalau untuk ring ni untuk jiwa kelajuan. Jiwa kelajuan. Cuma yang jenis santai-santai yang tak kelang kabut better yang ni lah. Jenis yang tak memerlukan pemakaian
yang cepat. Mana kita santai-santai je, nak betul-betul yang menitik beratkan safety. Bukan saya cakap baku untuk safety, tapi dia untuk menambahkan lagi keselamatan dia. So kalau macam contohlah ring ni kan, kalau kalian tadi macam buckle tu just tarik je. Tarik. Let's say kalau tak minta lah kalau accident, bukan ni lagi susah ke nak buka? Okey, dia ada cara pemakaian dia. Cara pemakaian dia. Cara betul-betul Tactical lah. tactical punya dia ada dua cara. Okey, yang pertama memang apa yang cik tanya tadi, dia susah nak buka betul. Betul. Ni cara betul-betul orang jeruk tekok lah. Wah. Okey. Ini dia ada klik merah ni. So inilah. Ini cara dia nak buka susah sikit lah. Mungkin ada sakit kepala ke apa. Okey. Tali merah ni. Untuk menandakan kita senang nak tu. Tarik. Nak tarik. Okey. Untuk cara yang paling senang. Ni. Apabila semua tali dah panjang. Lipatkan kat sini. Terselitkan masuk sini. Oh. Okay. Cuma dia makan masa lah. Makan masa. Tapi kita nak santai-santai. Okey. Tarikkan sini. Masuk ni. Okey. Klik. Mana kita nak ketatkan, kita just tarik je. Helmet tu akan tak longgar. Oh, macam tu. First time saya tahu. Mana nak buka dia, just tarik. Nampak? Okay bang, kita tengok dekat market helmet sekarang ni, banyak helmet yang ada yang bawah 100, ada yang dah sampai beribu-ribu. So, apa perbezaan sebenarnya helmet ni dari segi keselamatan? Adakah lagi mahal, dia lebih selamat atau lebih comfort macam mana? Contoh kita ambil yang puluh-puluh ribu lah. Okey, puluh-puluh ribu tu tak sampai melampau sebenarnya. Duduk atas kepala je. Okey, tapi sebenarnya salah satu, apabila satu jenama tu menjadi rare. Okey, itu yang jadi yang harga sebelum ni 100 yang jadi 20,000. 20,000. Okey, sebenarnya tak ada istilah pun. Helmet paling below 5,000. 5,000. Tengok bergantung branded yang dia orang pakai. Tapi sebenarnya dia punya piawaian dia sama je. Sebab kena ada kelulusan juga. Cuma apabila jenama. Jenama tu yang membuatkan dia mahal. Sebenarnya piawaian dia sama je. Dia punya dari segi masuk, flow, processing, semua sama. Apabila satu helmet tu dah jadi rare, itu yang pergi melamun sampai 20,000, 25,000. Bergantung pada, sebenarnya piawaian dia sama. Proses dia sama. Mana yang penting, satu kelulusan tu dah perlu helmet ni selamat dipakai. Mana itu yang sebenarnya. So macam orang yang pakai helmet, bila dia pakai hari-hari panas, terik, hujan apa semua, dia akan jadi masalah kepam, berbau. So macam mana nak elakkan benda ni daripada terjadi bang? Bergantung pada kita yang jaga. Satu dia dari lembab dia berpeluh. Lepas tu berpeluh tu jenis simpan terus. Tak ada letak dekat bawah kipas ke jemur. Tapi jemur atas panas sebenarnya risiko. Oh, kenapa tu bang? Okey, risiko dia akan menipiskan lagi foam tu. Oh. Foam tu dia bila kepanasan dia tu dengan haba itu, dia sebenarnya span-span tu boleh buka. Okey. Boleh buka. Mana boleh hurai, mana keluarkan dia, mana cabut satu-satu. Boleh cabut satu-satu. Mana kita boleh jemur satu-satu. Jangan kita buka dengan ni dia boleh buka. So, mana kita buka span ni. Kalau yang jenis nak, kalau kepala tu selalu sempu tak apalah. Kalau yang jenis tu, mana kita celuk je. Jangan perah. Jangan perah. Rosak aspan kan. Rosak aspan. Mana celuk sampai rendam dulu ke setengah jam, kicah, sidai. So nak sidai macam abang cakap tadi, tak boleh bawah panas matahari. Tak boleh panas matahari. So just letak dalam rumah je. Dalam rumah je. Ataupun dekat aircon, kipas je. Tapi sebenarnya better buka lah. Mana dia bagi yang dalam haba bau tu, dekat dia punya ni keluar semua. Sebab dia punya dia punya spam ni semua. Sebab spam boleh beli. Dia ada spare part dia. Spam boleh beli. Mana contoh kita pakai size L. Mana kita beli size L untuk buat
Minggu sekali ke basuh ke. So kalau dari segi untuk pencucian ni, berapa kerap kita kena cuci untuk tak rosakkanlah dia punya padding ni? Cara cuci tu je Kak, kita just celuk je. Jangan, mana seminggu sekali, 2 minggu sekali pun Oh, okey. 2 minggu sekali pun okey lah. Mana dia ada expired juga. Helmet pun ada expired. Oh, ada spray juga? Ada expired. Helmet pun ada expired, spam pun ada expired. Bila dah rasa dah longgar apa semua, kita just beli je. Takkan nak beli helmet. Helmet boleh pakai lagi. Helmet antara 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 5 tahun. Sebenarnya lah, kalau ikut dia punya piawaian, ketahanan. Tapi setengah tu apabila saya terfikir helmet ni dah 20 tahun tapi jual 20,000. Itu yang dia, apabila kalau ikut dia punya piawaian dia 3 hingga 5 tahun. So penggunaan visor gelap ni sebenarnya boleh ke tak boleh bang? Okey, dari segi pendapat peribadi saya, ada perlu ada tak. Mana bergantung kepada mata kita tu elok tak elok. Setengah helmet tu dah ada dah berbeza. Betul. Tapi jenis nak tahan muka. Okay, muka tak nak kena blowing, kena apa panas apa semua. Tapi untuk keselamatan tu tak sesuai sangat. Tapi dia ada cahaya yang smoke yang betul-betul hitam, ada yang boleh nampak, ada yang betul-betul yang pelangi betul. Tapi dia biasa aksesori. Tapi bergantung kepada kita punya mata kita tu. Okey tak okey? Okey bang, saya kalau drive hari-hari, kadang-kadang adalah nampak parents yang hantar anak-anak dia pergi sekolah. Dia pakaikan anak dia helmet yang besar. Untuk abang yang dah mahir dalam bidang helmet ni, ada ke tak sebenarnya helmet untuk kanak-kanak ni? Ada, tapi kena datang kat kedai helmet baru ada. Kalau kedai biasa memang tak ada. Kedai kalau kedai spare part, jual part tu je jual helmet yang ikut saiz orang dewasa lah. Tapi untuk helmet budak-budak memang ada, tapi kena datang kedai betul-betul jual helmet. Daripada anak-anak sampai ke orang tua. Ada semua. Saiz dia memang ada dah. Dah terbukti memang ada. Nak stern, nak full, semua ada. Memang ada ni. So ada juga saya tengok yang parents pakaikan helmet macam kartun-kartun tu. Adakah tu sebenarnya betul-betul selamat untuk orang? Dia kalau itu banyak online. Tengok, tapi kita jangan ikut kalau nak tampal stiker, beli stiker je. Beli stiker. Nak apa? Kita beli yang lebih selamat untuk anak-anak kita. So dia punya ketahanan, ini ada sirip. Kalau cakaplah anak tu abang nak apa? Nak Spiderman, nak Batman, nak Iping, kita beli stiker je. Beli stiker je tampal je. So dia ada. Janji selamat lah kan? Janji selamat. Apabila dia punya nipis tu jaga main apa softball. Helmet softball pun orang pakai. Betul. Itu lah. So tak ada apa-apa berlaku. Hentaman impact bukan kita minta lah accident ke jatuh ke. Bila cover kat ni lebih selamat. Lebih selamat lah. Ini pun dah ada siring. cok siring lah. Cok siring. Ni dah ada siring. Harga tak sampai 100. Oh, murah je. Murah je. Daripada beli yang kat online tu better yang ni. Online memanglah nampak lawa, tapi ketahanan dia tu nampak nipis. Mungkin kita hempuk tak pecah. Ini kalau pijak dengan 4x4 case pun tak pecah lagi ni. Okey abang, kita pun dah sampai soalan last. Untuk soalan last ni, kalau abang boleh bagi satu nasihat dekat yang paling penting dekat rakyat Malaysia pasal helmet, apa dia? Especially pasal keselamatan abang. Okey, first sekali saya titikkan beratkan kesesuaian saiz. Saiz tu memang penting sangat. Apabila saiz tu penting, kita punya kesesaan tu tak ada tengah bawa helmet berpusing. Lepas tu kita datang satu tempat yang betul-betul especially yang jual helmet untuk dapatkan kita punya kesesaan. Yang penting datang test helmet dengan sesuaian yang kita nak pakai. Itu yang penting. Kalau helmet besar ke terkecil sangat pun tak sesuai, tak guna juga walaupun helmet mahal beribu-ribu. Yang penting datang kedai, sarung helmet tu letak atas kepala dengan kesesuaian kita, helmet tak sakit kepala, insya-Allah selamat. Okey. So daripada apa yang Abang Zul dah kongsikan tadi, ternyata memang jelas helmet ni bukan sekadar aksesori abang. Yes. Dia adalah benda wajib, benda paling penting untuk kita waktu kita ride. So di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Zul sebab dah banyak kongsikan info yang sangat-sangat berguna untuk pengguna-pengguna dekat luar sana. So saya ucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih yang sudi datang untuk berkongsi apa yang ada kat sini. So kalau korang berminat dengan perkongsian macam ni, jangan lupa subscribe
YouTube Roda Panas, like video ni, and kita jumpa di episod seterusnya Sembang Tepi Bengkel Roda Panas. Bang, tapi sebenarnya motor saya tu warna hijau. Ada tak warna hijau? Ada, nak warna pink pun ada. Gitu. Kita tengok jom.